Assalamualaikum semua. Hari ni Mami nak share resepi popia pula Okay, ini Mami buat yang simple aja. Macam sekarang kan trend kan ada Big Mac popia, kan cheeseburger popia. Mami nak buat cheeseburger popia lah ni. So nama Melayu dia dah jadi popia mini daging keju kan, ataupun cheeseburger popia. Okay, Mami tunjukkan bahan-bahannya, simple aja Sini Mami ada popia skin yang kecil sekali Ini ada telur. Okay, lepas tu Mami ada daging burger ni, daging burger patty ni, daging burger lembu Mami dah potong-potong jadi kecil gini, hancurkan, nanti Mami goreng. Okay, bawang Mami ada sebiji bawang besar yang kecil lah, tak besar sangat. Okay, Mami cincang halus. Lepas tu Mami gunakan dua macam cheese kat sini Ni cheese, cream cheese. Hari ni Mami pakai Royal Victoria. Ni cream cheese. Satu ni dalam 250 gram. Suhu bilik ni. Ni cheddar cheese Mami pakai extra tasty. Ni Bega extra tasty. Dia keju cheddar biasa. You boleh pakai cheddar yang you ada lah. Tak kisah. Lepas tu Mami sagat macam ni. Okay. Perasa dia cuma Mami ada serbuk bawang putih, garam, lada sulah dan sedikit parsley lah nanti Mami taruh. Kalau you suka daun bawang, tukarlah daun bawang. Okay, sekarang Mami nak goreng dia punya daging burger dulu. Mami goreng daging burger ni tak pakai minyak Mami pakai non-stick pan. Kira kita goreng sampai dia masaklah dia kecil-kecil gitu. Okay, kita tunggu sampai dia kering. Daging burger ni dia dah ada rasa, jadi kita tak perlu nak taruh apa-apa lagi. Okay, kita kasih kering. Tunggu lagi sekejap Kalau you punya kuali bukan non-stick, you taruhlah sedikit minyak. Okay, kalau dia dah kering, macam you nampak dia dah macam dah masak kan. Mami punya macam dah masak gini. You masukkan bawang. Okay, bawang ni kita masukkan. Bawang actually terpulang you nak banyak, you boleh taruh banyak. Mami taruh satu je pasal Mami tak nak dia terlalu banyak. Gaul gini kan. Dah rasa dah masak, dah kita boleh matikan api. Kita sejukkan dulu sebelum kita campur dengan bahan-bahan lain. Okay, daging ni dah sejuk. Okay, Mami nak masukkan setengah sudu teh ni serbuk bawang putih. Semua taruh letakkan di dalam daging Pasal apa? Kalau kita taruh cream cheese tu nanti dia melekat satu tempat. Garam kita taruh sikit aja Pasal Mami punya keju yang Bega tu dia masin. Okey, secukup. Lada putih ni kalau tak suka boleh omit Mami taruh sikit aja. Pasal target Mami ni yang nak makan ni budak-budak. So hari tu Mami masak something macam nasi goreng, taruh lebih sikit lada putih je kan. Dia orang dah complain. Dia cakap Mami the pepper too much. Jadi Mami dah agak-agak. Okay, sekarang Mami letakkan parsley. Kalau you nak taruh daun bawang pun boleh Mami taruh parsley secukupnya. Kalau kurang nanti kita tambah lagi. Okay, sekarang kita dah boleh letakkan cream cheese lah. Cream cheese ni suhu bilik Dia tak nak yang keras. Kalau you biarkan okey lah. Mami letak 250 gram Kalau you tak nak banyak, you jangan taruh banyak lah. Tapi keju cheddar kalau you taruh banyak, dia akan meleleh tau. Sebab tu kita mesti nak ada secukup cream cheese Sekarang kita kacau dululah. Nanti baru kita letakkan keju cheddar. Ataupun you nak taruh sekali pun boleh lah kalau you nak. Pasal dia dah senang ni, dah senang nak bancuh. Boleh taruhkan Mami letakkan agak-agak aja. Okay, ni tak boleh terlalu banyak. Sedap nanti dia meleleh. Kita agak-agak dulu. Nanti kita taburkan kemudian masa nak gulung tu Mami taruh lagi. Okey, kita bancuh dulu.
kita taruh cream cheese ni agak-agak jangan sampai daging dia terlebih, cream cheese dia sikit je. Tak boleh, kita agak-agak. Tadi Mami burger patty tu cuma 3. Okey. Kalau you taruh 4, Mami rasa dah terlalu banyak daging. Tapi ini terpulanglah pada masing-masing Mami tambah lagi keju cheddar Okey, Mami rasa dah cukup lah ni. Keju cheddar Mami ni Bega Extra Tasty ni dia ada masin sikit. So you kena jaga-jaga. Kalau you nak pakai craft biasa tu pun agak-agak garam kalau nak taruh pun agak-agak. Okey, ni Mami rasa dah cukup. Cuma Mami mungkin nak tambah sedikit parsley lagi. Okey, kita dah boleh gunakan. Sebelum kita gulung, kita siapkan dulu Ni Mami ada 1 sudu makan tepung gandum. Mami letakkan sedikit air, okey. Kita buat gam dia. Kalau tak ada ni nanti kalau telur tu macam kurang melekat lah. Yang ini lebih baik. Okey. Jangan terlalu cair sampai dia macam macam tepung jagung dengan air gitu Kita agak-agak je macam gini dah boleh. Okey, kita dah boleh buat dia punya popiah lah. Okey, sini Mami pakai yang kecil So Mami tunjukkan satu dulu, okey. Ini kan Mami pakai garfu gini. Ambil taruh segini. Mami lepihkan sikit lah. Sebab Mami nak letakkan keju cheddar di tengah dia begini. Okey. Okey, nanti bila kita lipat ni kan, this part kita tutup ni kan, at least kita dah terlipatkan dia. Pasal keju cheddar ni dia senang terkeluar tau daripada kulit popiah ni. Sekarang kita gulung gini dulu sebab sini kalau kita gulung sini ada lubang. Okey, kita gulung dulu. Lepas tu baru kita yang part sini Mami suka gam dulu pasal Mami tak nak dia termasuk minyak Okey. Lepas kita dah gam sikit. Dia kadang kulit popiah ni pun pecah. So you kena jaga-jaga. Okey, sekarang kita gulung macam biasalah. Ni Mami buat kecil-kecil gini Okey, kita buat sampai habis. Kita isi jangan penuh-penuh sangat sebab dia boleh terkeluar tau isi dia. Kita pakai keju cheddar. Okey, keju cheddar ni yang keluar. Okey. Mami tak taruh banyak sangat tapi nak make sure you all dia punya gam ni gam sana sini. Pasal apa, kalau dia terkeluar, oi, dia punya cheese semua terkeluar tau. Okey, kita gam macam especially part-part yang sini Okey, kita lipat ni, kita jangan kasih dia terlalu tu, kasih ada kosong sikit. Yang ni pun kita gam lubang-lubang yang ada boleh masuk minyak tu you nak kena kata orang tu kena gam. Kalau tidak dia terkeluar. Okey. Make sure yang part-part gini dia tak masuk minyak. Kita goreng macam biasa je macam kita goreng popiah biasa, api jangan terlalu kuat, okey. Kita balik-balikkan tau. Okey, kita jangan goreng terlalu banyak. Kita pakai cheddar cheese dia akan meletup macam ini. Dia terkeluar. So you kena jaga You dah buat, you goreng. You jangan tunggu sampai you nak simpan kat fridge, you nak goreng, tak boleh Kalau you nak simpan, you simpan inti dia je. Baru you buat, baru you goreng, okey. Dia meletup-meletup tu dia keluar. Kalau kita tak pakai cheddar cheese, kita punya popiah ni tak rasa macam cheeseburger.
Okey, kalau kita cuma gunakan cream cheese, dia tak sama rasa dia, okey. Tak apalah, dia meletup-letup sikit tak apa. You jangan worry. Dia garing-garing je. Okey, inilah hasilnya ya, popiah mami. You nampak ya macam dia ada kotoran tu, itu cheese dia cheese yang dah garing. Okey, kalau you tak taruh cheddar cheese dalam popiah ni, dia tak akan rasa macam cheeseburger, tapi dia akan meleleh. So that's why mami cakap tadi jangan taruh terlalu banyak, taruh agak-agak aja, okey. So cream cheese kurang meleleh. Kalau you goreng pun dia lagi ada tahan sikit dalam popiah. Ya, tapi cheddar memang tak boleh. You tak boleh goreng cheddar saja, tak boleh. Dia akan kotorkan minyak you. Okey. Lain kali mami tunjukkanlah resepi lain, okey, yang pakai keju-keju lain. Okey, kalau macam you nak buat ni, make sure you buat, you isi, you goreng. Nak makan, you buat, you goreng, okey. Kalau macam you nak simpan dalam fridge, mami tak recommend, okey. Pasal dia akan pecah. Kulit dia akan pecah dan bila you goreng tu, dia tak cantik. Okey. Okeylah, mami lain kali mami tunjukkan resepi-resepi popiah ataupun samosa yang lain, okey? Jangan lupa tahu cuba mami punya resepi ni. Jumpa lagi dengan resepi yang lain. Bye!